saya akan tunjuk apa perbezaan kalau daftar sahaja seperti yang sebelah kanan ni. Untuk daftar sahaja akan guna telefon, dan kalau daftar sekali dengan mesin top up ni sebelah kiri. Cara untuk buat transaksi adalah kita klik pada produk apa yang kita nak top up, kita pilih produk apa yang kita nak beli, lepas tu kita pilih jumlah, lepas tu kita proceed sahaja dan klik confirm. Okay, so untuk daftar sahaja akan dapat nombor PIN, so boleh top up dekat nombor telefon terus, dan guna mesin top up juga akan dapat nombor PIN sama macam daftar sahaja. Dan apa perbezaannya adalah, untuk daftar sahaja dia tak boleh nak print resit sebab dia tak ada printer. Tapi kalau beli sekali dengan mesin top up ni, kita boleh print resit. So kita boleh print resit dan bagi resit kepada customer untuk nombor PIN yang customer dah beli. Itu perbezaan kalau kita daftar sahaja dan kita daftar sekali dengan mesin top up. So untuk kadar keuntungan sama sahaja dan cara untuk buat transaksi pun sama sahaja. Kalau kita menggunakan apps top up ni, kita akan dapat harga diskaun. So boleh lihat dekat sini, untuk pembelian top up One SOX PIN sebanyak RM10, sistem akan potong sebanyak RM9.47 sahaja. Tapi kalau kita beli dekat kedai, kita akan bayar RM10 untuk pembelian top up sebanyak RM10. Tapi menggunakan apps top up ni, kita akan dapat harga murah, RM9.47 sahaja. Nak dapatkan detail lebih lanjut, boleh klik link dekat bio saya dan boleh kontak saya, dan saya akan hantar lebih banyak info yang berkaitan dengan sistem top up dan bil ni serta cara untuk buat pendaftaran. Dan hantar sahaja detail dan nanti saya akan respon.